Hei ya Allah, abang polis ni. Ya. Tak habis-habis nak makan ketam. Ya. Sebulan berapa kali awak makan ketam saya ni? Sebulan? Ha. Dalam around something 4 3. Belaga Come on, banyak duit. Ni dia order king crab biru. Abang polis, dia order king crab biru. Kalau nak yang king crab biru ni 598. 598. Awak nak berapa set ni tadi? Dalam 3 set. 3 set. Betul Betul. Dek, tolong. Sekejap lagi 2 kat dapur saya dah simpankan untuk dia. Kasih hantar. Sekarang ni saya tertanya, dekat tangan saya ni ada apa? Tak. Ni siapa punya? Awak belagi saya ke apa? Tak tahu. Yelah, ambillah pulasan. Oh, dia bagi saya pulasan Ya, sebenarnya ini sebagai tukarkan tiga king crab tadi ya. Mana boleh, king crab mahal. Ni pulasan sekilo pun RM4. Kapalah. Betul. We blood brother kan. Tapi king crab memang sedap. So saya nak minta tolong sikit abang boleh boleh. Ketawa dulu. Minta tolong yang mana yang mengenali saya. Boleh follow akaun saya yang nombor 2, Azmin Combat 2. Okey, korang yang nampak akaun ni nombor 2, Azmin Combat 2 ni yang saya mention nama kat bawah tu, tolong follow, support, bagi 1 like, 1 komen, 1 share, nanti dia akan belanja kau ni. Ya. Buat pulasan. Okey, dia sebenarnya dia kalah bertarung dengan saya. Ya, kalah bertarung. Itu hari dia cakap saya tak boleh kejar follower. Tapi sekarang saya dah potong dan dia pun cakap, okey bang, disebabkan kau dapat potong aku punya follower, aku terpaksa tak nak pakai akaun yang utama. Dia tak nak post apa-apa, dia nak buat akaun yang terbaru. Saya ada buat surat aku janji. Buat aku janji So sekarang dia dah kalah dengan saya. Follower saya lagi banyak. So jangan lupa follow Abang Lobster juga. Follow saya. Indonesia, Brunei, Singapore, Hong Kong, China. Inside this group, follow me. Brazil, Zimbabwe, Argentina, Morocco. Semualah. Semua yang nampak ni bagi like, bagi komen, bagi video ni FYP habis. Ya. Okey, lagi satu uncle kat sini untuk bulan puasa. Ya. Terima kasih bagi. Siang buka bulan puasa? Siang buka sebab customer kat sini uncle, dia bukannya orang bukannya orang Muslim je. Muslim je, pelanggan kita daripada Melayu, orang Cina, orang India, Sabah, Sarawak, Sing, semualah. David Beckham, baik Undertaker. Baik cakap Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo. Ada The Rock, John Cena makan sini. So jadi saya kena buka waktu tengah hari. Okey, tengah hari dah buka, tapi yang nak berbuka jangan lupa buat tebahan uncle. Jangan lupa buat tebahan Buat tebahan. Saya ingat dulu masa saya kenal abang masa kita bulan puasa. Ya, bulan puasa ya. Tentu belaga. Lepas tu saya follower tak ada tu, dia belaga. Tapi sekarang dia dah kalah. Okey uncle, standby, saya masakkan. Saya masakkan tu. Ni uncle punya. Okey guys. Dan tolong komen. Dah follow ke belum? Kalau dah komen dah, jumpa lagi Abang Lobster, Azmil Combat 2. Mention follow.